Hari ni kita cerita pasal Jekyll, macam mana dia level up game daripada hanya setakat jual kain kepada buka dia punya own shopping mall. So dulu Jekyll ni dia start dengan jual kain dekat dalam lot-lot kedai, and dia orang even jual kain dekat dalam lot-lot kedai orang lain. Sekarang dia ada bangunan ataupun 9 shopping mall dia orang tersendiri dengan more than 1 million square feet of their own retail space. Tapi apa yang buat orang terkejut, dia orang masih berdiri atas satu family business yang sama, and it's the same people over and over again. This is based on company data yang kita refer pada tahun lepas. Kisah dia sebenarnya bermula bukan dekat dalam Klang Valley, berlaku pada tahun 1983, dan dia start berniaga pada awalnya di Segamat. Dekat kedai kain dekat Segamat ni, Muhammad Jekyll dia start dengan simple. Dia jual kain secara bandel. Bandel bukan maksud terpakai, tapi jual secara longgokan untuk customer-customer orang kampus Segamat. Ada orang Segamat tak dekat sini? Cuba you clarify, betul tak cerita Satria Saham? Cuma dia ada satu observation yang agak aneh dan agak interesting. Customer dia bukan sahaja datang daripada Segamat, datang daripada Johor, tapi ramai juga yang datang daripada KL. Bayangkan, customer sanggup drive 3 jam all the way from KL untuk datang Segamat untuk beli kain. Mesti ada sebab yang lebih besar, betul tak? Takkanlah semata sebab harga yang dijual lebih murah, tapi sebab servis dia. Bila you pergi, you akan rasa bukan setakat nak beli 1 meter. You nak beli 5 meter, you akan rasa dia akan upsell sampai you beli 10 meter atau 15 meter. Jadi, apa yang Jekyll buat? Dia buat their first expansion. Dia buka cawangan dekat Kelang dengan konsep yang sama, harga borong tapi direct terus kepada customer. Yelah, perasan tak bila kita pergi kedai Jekyll, kain gulung dia banyak and all sorts. Bagi tahu je kain daripada negara mana, kualiti macam mana. Diorang ada semua dan diorang ada pelbagai range dan pelbagai kualiti. Tahun 2010 jadi satu turning point untuk Jekyll bila anak dia, Datuk Muhammad Faros, buat strategi yang ramai kata almost impossible. Dia transform kedai kain jadi shopping mall. First mall yang diorang buka adalah kat Kelang dengan konsep yang sangat unik. Ground floor sampai floor ketiga semua dia letak kain, tapi floor atas sekali dia letak brand retail dia. Nak menceritakan semua mall ni ialah dia punya. This is a good mall strategy. Ramai kompetitor ketawakan strategi ni sebab pada pendapat mereka, satu mall kena ada a mix of tenant lah. Mana boleh seorang je niaga, betul tak? Boleh lah jual satu produk je, kena ada macam-macam produk. Tapi dalam Jekyll Mall ni dia jual kain semata. Tapi Jekyll ada advantage. Sebab apa? This is my house, this house of Jekyll. So dia boleh kontrol semua. Orang datang kat situ, duit tu akan semua pergi dalam bumbung Jekyll yang sama. Dalam 10 tahun sahaja, Jekyll dah ada 9 mall dan lebih 1 juta square feet of retail space, and masih expanding as of growth data 2024. In case kalau you guys tak tahu, Jekyll pun dah masuk construction. Kalau nak tahu pasal Jekyll construction, komen. Tapi yang paling penting, Jekyll kekalkan identiti dia yang sama, masih jual kain macam dulu, masih family business. Orang luar tu dia masuk campur lah, tapi dalam setting yang lebih mewah. Apa yang diorang introduce ialah satu brand evolution dan membuatkan pengalaman untuk beli kain ni satu pengalaman yang sangat menarik. Sekarang Jekyll dah jadi satu benchmark yang tinggi dan jadi satu reference kepada geng-geng yang baru nak start main kain. Macam mana nak transform satu very traditional business menjadi satu modern empire yang semua rakyat Malaysia kenal. Tahun ni raya beli kat mana? Bulan Bintang ke, Elrah ke, Jekyll. Setiap kali raya memang meriah sebab brand-brand ni semua akan compete, and marketing campaign diorang memang crazy. Follow Satria Saham untuk tahu lebih lanjut tentang kain-kain terdekat anda. Ingat, tak perlu jaga kain orang, biarlah Satria Saham tolong jaga tepi kain orang lain untuk anda.